Kelakuan ini adalah salah sama sekali. Kerana amal dan ma'ruf tidak nampak akan membuahkan sebarang. Mana orang dekat surau ni, takkan tak ada. Aku nak masukkan duit dalam tabung ni, takkan tak ada orang. Wawan, buat apa tu? Tak, saya nak infak duit saya ni dekat dalam tabung surau. Masuklah. Nak masuklah ni. Kejap ya. Alhamdulillah, saya berjaya hari ini masukkan duit saya dekat dalam tabung surau kita ni. Saya hari-hari nampak awak datang dekat surau kita ni, tapi saya tak pernah nampak awak masukkan duit dekat dalam tabung surau kita ni. Kenapa Sebenarnya Wawan, kita ni bersedekah ni bukan nak menunjuk-nunjuk. Tujuan kita bersedekah ni untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Diibaratkan apa yang tangan kanan kita bagi, tangan kiri kita tak tahu. Yang paling penting, apa yang kita buat ni semata-mata kerana Allah SWT. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya memang ikhlas. Kalau macam tu, baguslah. Semoga Allah menerima segala apa yang Tuhan buat. Dah kenapa aku masukkan 100 pula ke dalam tabung ni? Duit aku.